Jadi dengan bantuan komputer riba ini, maka anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, terutamanya dalam kamp, dapat belajar secara visual, secara interaktif, akses kepada bahan-bahan seluruh dunia global, menjadikan mereka lebih pintar, lebih cerdik, lebih bersedia berhadapan dengan cabaran-cabaran apabila mereka menjadi seorang yang dewasa. Sekarang kalau dalam konteks semester terendah, kita banyak manfaat ya, terutama sekali dalam menaik taraf kemudahan-kemudahan pendidikan, kemudahan akademik, kemudahan kurikulum dan kemudahan asrama. Peruntukan yang diperuntukkan ke MRSM terendah pada tahun lepas adalah meliputi kemudahan-kemudahan pembelajaran, termasuk juga peralatan-peralatan terkini dan seperti laptop yang dibekalkan kepada guru-guru dan juga kepada pelajar-pelajar di makmal. Dan sekarang kita boleh tengok jugalah bahawa mereka sedang menggunakan laptop yang disumbangkan oleh Kementerian Pertahanan tahun lepas, dan juga kita ada smartboard yang boleh digunakan oleh cikgu-cikgu untuk mengajar. Dengan adanya teknologi ini, maka pelajar-pelajar lagi mudah fahamlah apa yang diajar, dan cikgu-cikgu mudah mendalami apa yang sepatutnya pelajar dapat dengan animation, dengan video, dengan slide dan sebagainya. Ini memudahkan dan harap-harapnya pelajar-pelajar ini akan memperolehi manfaat yang banyak daripada sumbangan tentera dan juga Kementerian Pertahanan ini.